Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so buat korang yang baru dengan aku punya channel, selamat datang. Macam biasa, yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, so untuk video kali hari ni aku nak unboxing pack terbaru daripada Monster Galaxy, iaitu pack Bold Impact. Yang ni baru rilis minggu lepas So pack ni bagi aku pack yang sangat-sangat cantik dan sesuai untuk korang yang kolektor ataupun peminat Monster Galaxy card. Sebab apa? Sebab dalam set ni adalah set yang semua kad-kad yang terdapat dalam set ni adalah kad yang versi comic. So faham-faham lah kalau versi comic ni dia punya artwork ataupun illustration dia memang sangat-sangat lawa lah. Okay, so sebelum tu jom kita review pack-pack yang terdapat dalam pack Bold Impact ni. So total ada 9 set. Yang ni set dia ada 9 dan dia ada AR dia. Tak silap aku AR dia adalah AR Bobo Boy Sorry. Tapi yang AR ni aku belum dapat lagi. So korang yang dah dapat tu tahniah lah. Dan set SR dia masih belum lagi didedahkan lagi. Dan SR dia aku pun tak tahu SR apa untuk set Bold Impact ni. Mungkin SR Bobo Boy Rimba punya kuasa maksimum je kot. Okay, so jom kita review pack-pack yang terdapat dalam set pack Bold Impact Monster Galaxy card ni. So untuk pack pertama adalah pack nombor 1. Pack kita tengok artwork depan dia, gambar Bobo Boy Gentar. Dan seterusnya pack nombor 2 adalah pack Fang. Pack nombor 3 pack Bobo Boy Sopan. Dan pack nombor 4 adalah pack Bobo Boy Beliung dengan mata aku panggil mata putih So yang ni mata putih ni biasa memang sangat-sangat cantik So next ini dia, iaitu kuasa elemental tahap 3 untuk Bobo Boy Daun, iaitu Bobo Boy Rimba. Dan seterusnya pack nombor 6 adalah pack Duri dan juga Solar. Dan seterusnya pack Bobo Boy Frostfire Tengah Masak. Seterusnya pack Kirana Puteri Kirana. Dan pack nombor 9 adalah pack Mecha Gentar So yang ni versi komik dia. Okay, jom kita unboxing set pack Bold Impact ni. Okay, jom aku susun balik Okay, so jom let's go. Okay, so untuk set pack pertama untuk Bold Impact ni, pack Bobo Boy Bobo Boy Gentar So aku gunting dulu. Okay, jom kita keluarkan kad yang terdapat dalam pack nombor 1 ni. Okay, so macam biasa first kali akan dapat dadu. Dadu bertemakan daun dan juga api Okay, so ni dadu daripada depan kita tengok artwork dia, ada artwork macam ni hijau dan juga petak-petak macam ni. Dan di belakang dia pun sama juga. Okay, so kad pertama Bobo Boy AS dengan topi. Kita tengok kad nombor 18, efek kad lawan tidak berkesan. Seterusnya kad sokongan Profesor Utan dan Gopal. Kita tengok efek dia, lihat 5 kad paling atas deck dan susun semula mengikut pilihan pemain. Kita boleh tengok kad yang terdapat dalam deck Okay, next Ying. Ni lawa gila dia punya illustration cantik. Okay, ini kad bersyarat kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Ying tidak bersyarat. Kita tengok dia punya kuasa je, lawa gila guys. Okay, kita tengok efek. Efek dia panjang Kedua pemain melempar HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, alihkan semua kad bersyarat dari deck pihak lawan ke zon kalah. Jika nilai pemain lebih rendah, pihak lawan perlu meletakkan semua kad dari tangan ke zon kalah. Efek yang padu betul guys. Okay, next Yaya dan Gopal. Versi komik yang kita tengok Gopal kat sini, handsome. Okay, kita tengok efek. Pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan tiru nilai attack kad tersebut. Dia boleh tiru attack. Okay, dan seterusnya Gopal dengan suit baju apa ni, macam King Balakung punya baju Okay, kad nombor 27. Setiap kali kad ini kalah dalam awesome, pemain boleh mengambil satu kad dari bahagian atas deck pihak lawan dan letakkan ke zon kalah. Efek bahaya juga Dan seterusnya kad istimewa dia,
Kad nombor 32. Kad istimewa je adalah Boboiboy Gentar versi Comet. Oh, lawa gila guys. Oh, lawa gila je punya artwork dia. Kau tengok daripada dekat, cantik gila, smart. Okay, kad nombor 32. Kad Boboiboy Gentar ni biasanya kita kena cukupkan syarat untuk gunakan kad Boboiboy Gentar, iaitu kita kena pastikan untuk gunakan kad Gentar ni kita perlu menggunakan kad Gempa dan Halilintar dululah. So ni macam biasalah, korang kena faham lah setiap Elemental Fusion apa kad yang korang perlu gunakan dulu. Okay, seterusnya efek dia. Kedua-dua pemain melempar HP marker sebanyak 3 kali. Setiap kali pemain mendapat nilai lebih tinggi, tolak 40 HP kad di zon aktif pihak lawan. Nah, jika banyak main, kita kena banyak main dadu lah untuk nak gunakan Boboiboy Gentar dekat set pack Bold Impact ni. So sangat-sangat win-win situation sebenarnya. So nak gunakan dia memang sedap lah, sebab ni serangannya kuat kan. Tapi korang kena fikir jugalah dia punya side dia. Sebab kita bermain dengan dadu ni selalu nasib ikut nasib lah. Kalau luck mungkin korang boleh menang lah. Okay, next, kad nombor 2. Kad nombor 2 pula, silap. Pack nombor 2 adalah pack Fang. Jom kita gunting dahulu. Okay, so kita gunting dulu. Okay, tapi untuk set ni, set Bold Impact ni aku perasan dia tak ada kad awesome. So korang kalau nak main lawan, kena pastikan kena ada kad awesome lah. Sebabnya semua set ni aku rasa tak ada kad awesome, tak silap aku. Okay, so pack nombor 2, kita tengok kad pertama kita dapat adalah Kuali. Kad nombor 36, penambahan 80 HP jika kad jenis Gopal ada di dalam deck. Dia memang combine dia dengan Gopal. Okay, next, Boboiboy Ice versi tak pakai topi. Oh, ni lawa gila muka dia, handsome. Okay, kita tengok efek. Jika pihak lawan pernah menggunakan kad jenis Boboiboy Blaze, tambah 40 attack bagi kad di zon aktif pemain. Efek dia pun efek yang best. Okay, next, Kuputeri dan Maripos. Ini Kuputeri, di belakang dia Maripos. Dan di belakang dia ni aku tengok macam ada apa tak pasti ada apa belakang, tapi tengok macam kaki Boboiboy beliung Okay, next, kad nombor 26. Pemain memilih satu kad dari zon kalah pihak lawan dan menukarkannya ke zon aktif tanpa mengaktifkan efek baru kad tersebut. Kita boleh ambil kad dekat zon kalah, letakkan di zon aktif pihak lawan. Oh, menarik. Okay, next, Boboiboy Gempa. Pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan. Best juga efek Dan seterusnya Tok Abah versi Comet. Kita tengok muka Tok Abah je, cantik, tengah buat air. Okay, next, kira jumlah kad di tangan pihak lawan. Pihak lawan kehilangan satu giliran menyerang untuk setiap kad yang berada di tangannya. Efek ni efek yang bahaya tapi serangannya 40. Efek je memang efek yang padu ni, antara efek yang aku suka. Okay, next, kad istimewa. Kad A Fang. Nyawa je 140, serangan 120, kuat juga. Untuk efek je, pilih satu kad. Apa efek je ni silau saya tak nampak. Pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan. Ambil satu kad dekat deck, kita letak kat tangan. Kocok semula deck selepas kad dipilih. Kita boleh ambil satu kad dekat deck lah. Nice juga efek je ni. Okay, next, kita pergi ke pack nombor 3, iaitu pack ini dia, pack Boboiboy Sopan. Okay, sekejap aku gunting dulu. Okay, untuk pack nombor 3, jom kita tengok kad-kad yang terdapat dalam ni. Okay, kad pertama kita dapat Boboiboy Taufan. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. So efek yang simple macam ni, senang nak faham efek-efek macam ni. Okay, next, Fang dan Yaya. Efek kad lawan tidak berkesan juga. Efek yang kita senang nak faham. Okay, next, Yaya bersyarat serangan 160, nyawa 160. Kad nombor 54, kad terakhir. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Yaya tidak bersyarat. Kita tengok efek je pula. Automatik menang jika Yaya tewas unsur pertama. Efek je pun efek yang padu ni. Okay, next, Gopal dan Jobot. Jobot tak silap aku lah ni. Kita tengok efek tetap
tetapkan nilai attack kat lawan kepada 40. Efek yang sangat-sangat berbahaya. Okay, next. Ying. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Dan seterusnya kad istimewa je adalah kad Boboiboy sopan versi komik. Cantik betul. Ni ada kipas je. Serangannya pun kuat 200. So yang ni macam biasa lah, kena gunakan solar, Boboiboy solar dan taufan dulu untuk gunakan kad Boboiboy sopan. Kita tengok efek dia. Pihak lawan terlalu bertenang, serangan pihak lawan tidak berkesan 3 kali. Efek pun efek yang best. Tapi aku suka sangat dia punya lukisan dia ni, cantik. Dia nampak macam simple, macam pahlawan Melayu lah, tapi sangat lawa lah. Okay, jom kita teruskan kepada pack nombor 3 ke 4. Pack nombor 4 ni pack Boboiboy Beliung Mata Putih. Tak silap aku ni adalah pack yang terkuat untuk ni iaitu pack apa ni, kad level S punya kad tak silap aku lah, sebab aku dah tengok review orang lain dekat YouTube. So kad Beliung ni adalah kad level S untuk set pack Bold Impact ni. Cuma yang SR je masih belum didedahkan lagi. Tapi yang AR nya aku dah tengok Boboiboy apa ni, sorry. Okay, next. Panglima Yanari. Kad nombor 42, efek kad lawan tidak berkesan termasuk efek daripada kad sokongan. Dan seterusnya Boboiboy Gempa. Kad nombor 33, efeknya panjang Tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Halilintar dan aktifkan efeknya. Jika pemain pernah menggunakan kad jenis Boboiboy Halilintar, tukar kad ini dengan kad jenis Boboiboy Gentar dan aktifkan efek kad sokongan. Efek ini antara efek nyawa untuk kita gunakan Boboiboy Gentar. Oh, memang padu juga efek je ni. Okay, next. Feng dan Yaya. Tolak 20 HP kat lawan setiap kali pihak lawan menang awesome. Je combo. Okay, next. Ying. Masukkan semua kad dari tangan pihak lawan ke dalam deck dan kocok semula. Okay, next. Captain Kaizo dan Kuali. Lihat kad di tangan pihak lawan, pilih satu kad dan hantar ke zon kalah. Efek yang best. Dan seterusnya kad istimewa je, kad level S Boboiboy Beliung. Yang ni je bukan color warna gold, je color warna biru Dia nak ikut tema kepada angin, iaitu Boboiboy Taufan kan dia punya suit dia kan warna biru kan. So yang ni pun je, kad dia pun kita ikut color warna biru. Okey. Kad Boboiboy Beliung adalah kad bersyarat yang kita kena pastikan menggunakan kad jenis Boboiboy Taufan terlebih dahulu untuk gunakan kad Boboiboy Beliung. Artwork dia kita tengok kat sini mata putih. Ni masa je hilang kawalan Dia tak hilang untuk apa ni? Hilang kawalan lah, dia hilang ingatan macam tu lah. Okay, next. Setiap kali kad ini tewas dalam awesome, alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan ke zon kalah. Efeknya pun efek yang membantu kita. Dan aku suka dia punya artwork dia, cantik. Okay, habis 4 pack dan kita nak buka pack kelima, iaitu pack Boboiboy Rimba. Ni adalah elemental baru yang kita nantikan untuk movie Boboiboy terbaru ni. So jom kita buka set Boboiboy Rimba punya pack. Pack nombor 5. Okay, kad pertama untuk pack nombor 5 ni, kita dapat Gopal dan Ying. Kita tengok efeknya. Pilih satu kad dari zon kalah dan masukkan ke dalam deck. Kocok semula deck selepas kad dimasukkan. Seterusnya Boboiboy Duri. Dan di belakangnya ada kawan-kawan kepada Bro Langkas Efek dia kita tengok, tetapkan attack pihak lawan kepada kosong selama 2 pusingan awesome. Attack pihak lawan kembali normal pada awesome ketiga. Efek ni efek yang bahaya ni. Walaupun kad ni kad level C, tapi efek je sangat padu guys. Okay, next. Kuali dan Ying. Lihat kad di tangan pihak lawan, pilih satu kad dan hantar ke zon kalah. Dan seterusnya Adudu dan Probe. Kedua-dua pemain melempar HP marker. Bila kad-kad HP marker ni korang perlu berhati-hati Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, pemain akan mendapat serangan pertama tanpa perlu awesome. Ni banyak main nasib ni kad-kad macam ni. Okay, next. Seterusnya kad Feng. Tapi Feng ni tangan ada 4 guys. 1, 2, 3, 4. Mungkin dia buat tangan bayang kot. Okay, kita tengok pula dia punya efek dia. Tiru efek kad yang berada di zon aktif
tiru efek kad yang berada di zon aktif jika pemain menggunakan kad awesome. Efek kad tersebut juga akan ditiru dan diaktifkan oleh pemain. Efek ni antara efek yang sangat berguna buat player-player. Okay, next, kad istimewa Bobo Boy Rimba yang kita nantikan untuk kemunculannya pada movie Bobo Boy akan datang, iaitu movie Gulatan tak silap aku. Kalau korang tengok cerita Papa Zola ada movie, ada je punya spoiler je pada akhir cerita tu. Okay, so untuk set Bobo Boy Rimba ni aku pelik juga. Sebabnya kenapa set Bobo Boy Rimba ni tak dijadikan level S untuk set ni. Kalau set level S aku rasa lagi better lah. Lagi kena dengan tema Ball Impact ni. Okay, so kita tengok kat level A untuk Bobo Boy Rimba, nyawa 280, serangan 260. Kita ni pula kita tengok pula dengan kat level S ni. Kita tengok nyawa je pun, kalau tengok pada nyawa dan serangan antara Bobo Boy Rimba dan kat level S Bobo Boy Beliau ni, aku tampak advantage lebih kepada Rimba sebabnya ni serangan 240, ni serangan 260, nyawa 260, 280. Tapi kita tengok efek je pula. Sepanjang pusingan ini apa ni? Sepanjang pusingan ini kad lawan tolak 40 HP setiap kali pemain kalah dalam awesome. Efek ni pun banyak main nasib jugalah. Sebab kita kalau bermain dengan awesome, bermain dengan dadu, bermain dengan HP marker, so korang perlu berhati-hatilah sebab kita banyak bermain pada nasib. Okay, so next kita dah buka 5 pack, berbaki lagi berapa lagi? Lagi 4 pack lagi. Okay, so untuk pack yang kelima mana ke-6 yang ini. Pack Bobo Boy Duri dan juga Solar. Okay, jom kita buka. Okay, set untuk pack nombor 6 ni, kita akan dapat kad Bobo Boy Halilintar. Cantik gila dia punya posing dia. Okay, so kita tengok efek. Tiru kad ini dengan kad jenis Bobo Boy Gempa dan aktifkan efeknya jika pemain pernah menggunakan kad jenis Bobo Boy Gempa. Tukar kad ini dengan kad jenis Bobo Boy Gentar dan aktifkan efek kad tersebut. Dia lebih kurang macam tadi punya Bobo Boy Gempa je punya efek dia ni. Mungkin dia partner lah. Kalau korang player nak gunakan Bobo Boy Gentar, pastikan kena ada kad Halilintar dengan kad Bobo Boy Gempa yang tadi tu, yang tadi aku ada tunjukkan. Okay, next. Yaya automatic menang jika memenangi awesome pertama. Dan seterusnya Kuali dan Gaharum. Kedua-dua pemain melempar HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, alihkan kad sokongan kekal pihak lawan ke zon kalah. Okay, seterusnya Gopal, kad bersyarat Gopal. Yang ini kena menggunakan kad Gopal tidak bersyarat terlebih dahulu. Dan efeknya panjang. Kedua-dua pemain melempar HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, tetapkan HP pihak lawan kepada 20. Jika pemain mendapat nilai lebih rendah, tetapkan attack pihak lawan kepada 20. Efek ni pun efek yang main kepada HP marker. Okay, next. Mas Gardu. Efek kad lawan tidak berkesan termasuk efek dari kad sokongan. Dan kad istimewanya Bobo Boy Solar dan juga Bobo Boy Duri. So korang kita tengok kad ini kad sokongan, kad yang bersyarat. Kad ini tidak boleh digunakan jika kad sokongan kekal pihak lawan telah diletakkan pada pusingan sebelumnya. Efeknya pelik sikit syarat je ni. Okay, kita tengok pada efek dah. Kedua-dua pemain melempar HP marker. Jika pemain mendapat nilai lebih tinggi, pihak lawan tidak boleh meletakkan kad sokongan kekal sepanjang pusingan ini. Tapi dia punya illustration ni cantik gila guys. Tu nampak je macam nak buat Bobo Boy Duri. Bobo Boy Solar ni je macam baru nak buat Elemental Fusion. Kita tengok ada logo macam ni, ada logo Bobo Boy Sorry. So cantik lah dia punya kad ni. Okay, seterusnya pack nombor 7, pack Bobo Boy Frostfire tengah masak. Okay, so aku dah gunting. Kita tengok kad-kad yang terdapat dalam ni. Okay, so kad pertama untuk pack nombor 7, General Gurmida. Ini mungkin untuk filem baru Gulatan. General Gurmida. Kita tengok penambahan nyawa serangan sebanyak 40 jika kad jenis Kirana berada dalam deck. Dia combo dengan Kirana. Okay, next Fang. Sekiranya kad
di zone aktif pihak lawan adalah kad jenis Bobo Boy Blaze atau Bobo Boy Ice. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 4 kali. Oh, bahaya ni efeknya ni. Okay, next. Kad sokongan serangan 1001 senjata. Tengok kat sini ada robot jahat efek pemain automatik menang sekiranya seri atau kalah dalam awesome. Padu efek je ni. Okay, seterusnya Bobo Boy Halilintar. Jika kad ini seri dah awesome pertama, alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan ke dalam deck dan pihak lawan perlu kocok semula deck tersebut. Okay, seterusnya kenapa dapat 2 guys? Ini sudah pelik ni, dapat 2 guys. Adakah kad ini kad error? Sebab aku dapat 2 kad yang sama dalam satu pack ni. So bila ada kad yang error pack ni, nanti mungkin poster aku akan jadi tak lengkap lah sebab ada dapat kad sama. Tapi aku tengok balik je punya belakang ni. Kalau korang tengok, ya, aku rasa kad pack ni adalah pack error. Sebabnya General Gurmida ni ada dapat 2. Mungkin aku akan tak dapat kad yang ni. Kad yang ni mungkin aku tak dapat lah, sebabnya kad ni error. So General Gurmida yang tadi kita dah review. Dan seterusnya kad istimewa adalah Bobo Boy Frostfire. Kita perlu menggunakan Ice dan Blaze terlebih dahulu untuk gunakan kad ni. Okay, kita tengok efek. Pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan sepanjang pusingan ini. Ambil 2 kad paling atas dari deck pihak lawan dan letakkan di zon kalah. Okay, so kad ni, pack ni adalah pack error. So poster aku mungkin akan terjejas nanti lah, sebab aku dapat kad yang sama dalam satu pack ni. So aku kena beli satu lagi pack yang pack nombor berapa ni? Aku perlu beli lagi satu pack saja, pack nombor 7 untuk dapatkan kad ni. So kad ni tak terdapat dalam pack ni. Dia adalah error pack. Okay, next. Pack nombor 8, pack Kirana. Okay, so untuk pack nombor 8, kita tengok kad-kad yang terdapat dalam ni. Okay, first kali kita dapat Bobo Boy Blaze. Pihak lawan tidak, jika pihak lawan pernah menggunakan kad jenis Bobo Boy Ice, tambah 40 attack bagi kad di zon aktif pemain. Okay, seterusnya kad sokongan Ochobot. Kuasa teleportasi, pilih satu kad dari tangan pemain dan tukarkan dengan satu kad dari deck. Kocok semula deck selepas pertukaran. Okay, next. General Maharaja Ramos. Kita tengok efek dia. Pemain automatik menang jika kad Cikala dan Sibela 19/54 dan Wespira, Muskida dan Karumbang berada di tangan. Efek je ni korang kena fahamkan betul-betul So aku baca dulu sebab aku nak fahamkan. Aku pun dah tak boleh nak faham dah kat dia. Sebab dia punya syaratnya korang kena fahamkan betul-betul Dia cakap pemain automatik menang jika kad Cikala, Sibela dan Wespira, Muskida, Karumbang 21/54. Pastikan kad 21/54 saja kad 21 dan 54 ataupun 19/54 saja. Kad lain tak boleh walaupun korang guna Cikala, Sibela ataupun Muskida dan Karumbang. So syaratnya kena ada kad ni 21/54 dan 19/54 saja. So efek yang sangat-sangat pelik lah bagi aku. Kalau efek kad-kad yang sebelum ni, dia general lah. Dia tak ada letakkan syarat 21/54 atau 19/54. Tapi yang ni sangat-sangat pelik sebab dia ada letak kad nombor 21/54 saja dan 19/54 saja. So, kalau dia buang dalam kalau kurungan ni dibuang, mungkin kita akan lebih mudah untuk gunakan efek ni. Okay, next. Kad sokongan Puak Baja. Pemain automatik menang jika kad di zon aktif adalah kad jenis Adudu. Oh, ni padu juga ni. Adudu punya function ni. Dan seterusnya Bobo Boy Gempa dan Halilintar. HP tambah 20 bagi setiap kad yang berada di zon menang pihak lawan. Dan kad terakhir, kad istimewa, kad Ace Maharani Satrianta Kirana. Untuk mata je nampak sebelah je tak nampak So yang ni nampak muka je nampak lebih jelas Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Bobo Boy Halilintar atau Kirana atau Retaka. Dia pun dia efek dalam Retaka. Tapi Retaka tak ada dalam set pack Board Impact ni Aku dah buka 9-8 pack, tak ada langsung kad Retaka. So korang kalau nak guna kombokan dengan Retaka, korang kena carilah kad Retaka daripada pack-pack lain
Okey, efek dia pemain automatik menang jika pihak lawan mempunyai kad jenis Boboiboy Halilintar di dalam deck. Zon menang atau zon kalah. Okey, so padu efek dia. Okey, next. Pack terakhir. Pack Mecha Gentar. Pack nombor 9/9. Okey, jom. Okey. So pack 9/9. Kad pertama yang kita dapat adalah General Saria. Penambahan tambah 20 attack jika kad jenis Kirana berada dalam deck. Seterusnya, kedai mainan Pak Patuh kad sokongan. Pinjam satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan di atas kad pemain di zon aktif. Okay, kita tengok efek dia. Pemain menggunakan kad pinjam tanpa aktifkan efek. Untuk meneruskan pertarungan, jika kad yang dipinjam kalah, kembalikan kad ini dan letakkan kad pinjam di zon kalah pihak lawan. Efek apa ni guys? So efeknya aku tak dapat nak faham sangat lah. Tapi tak apa, kita teruskan dulu. Inilah yang aku cakap tadi. Kad nombor 19/54 yang tadi aku ada bacakan kat Maharaja Ramos tu. So dia punya combo kena kad ni 19/54. Okey, ambil satu kad Wespira, Muskida dan Karumbang 21/54 dari deck dan letakkan di tangan kosok semula deck selepas kad digunakan. Okey, seterusnya kad Boboiboy Blaze. Jika attack pihak lawan lebih tinggi daripada pemain, kurangkan separuh nilai attack pihak lawan. Boboiboy Ice dan Blaze. Attack tambah 20 setiap kali kad yang terdapat di tangan pihak lawan. Attack tambah 20 bagi setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Dan yang terakhir, Golem Gentar. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Gentar. Setiap kali kalah awesome, tolak 40 attack bagi kad di zon aktif pihak lawan. Kita tengok artwork dia. Nampak muka je kat sini Dia tengah nak menumbuk Tapi ni kad level A saja Okey, padu. Okey, so kita dah habis review kad yang terdapat dalam pack apa ni? Ball Impact ni. Jom kita teruskan untuk menghasilkan poster dalam set pack Ball Impact ni. Okey guys, seterusnya aku nak tunjukkan kat korang poster yang kita dapat hasilkan daripada pack Ball Impact ni. So jom kita tengok poster pertama. Kita letakkan kad nombor 1, kad nombor 2 dan kad nombor 3. Okay, so untuk poster pertama ni lebih kepada Boboiboy yang masa mereka lawan memasak tu Okay, so tengok kad nombor 4. Di tengah kad istimewa For Fire. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so ini je poster pertama untuk pack Ball Impact ni. So inilah je rupa poster dia. Okay, so ni poster dia. Korang boleh tengok kat sini. Di tengah poster ni bertemakan masakan Korang tengok kat sini semuanya pakai suit memasak. Dan kita nak tunjukkan poster yang seterusnya, poster kedua. Okay, let's go. Sekejap kad-kad ni aku kena susun dulu untuk adakan space untuk aku buat poster yang kedua. Okay, so habis untuk poster pertama. Kita teruskan dengan poster yang kedua. Okay, so jom. So poster kedua kita letak Boboiboy Blaze, Puak Baja. Seterusnya Halilintar. Di bawah ni kita letak ni, di tengah Solar dan juga Duri. Seterusnya Feng dan Yaya. Seterusnya Taufan, Gempa dan juga Ais. So ini dah dia set poster kedua dia. Wesley Comic masa ni Boboiboy Sorry punya episod So korang boleh tengok kat sini ada Duri dan juga Solar ni tengah nak buat Elemental Fusion. Dan aku rasa AR untuk set Ball Impact ni adalah Boboiboy Sorry. Mungkin dia akan diletakkan menggantikan ni Boboiboy Solar dan Duri ni. So illustration yang cantik, lawa. So sangat-sangat lawa. So jom kita buka poster yang ketiga pula.
Okey, poster ketiga ni mungkin aku punya poster tak lengkap sebab tadi ada satu kad dapat sama. So poster pack nombor 3 ni iaitu pack nombor 7 ni. Tadi dalam aku buka ni ada dapat 2 general ni, tapi kad general Muskida Karumbang ni aku tak dapat untuk kad ni. So mungkin aku kena beli pack secara ni lah, secara dekat kedai nanti ataupun dekat Shopee, pack nombor 7 saja. Okey, jom kita buka. Kita buka pula. Kita tunjukkan pack poster nombor 3. Okey, kad nombor 19 kita letakkan di atas sekali. Seterusnya ni dia Ramos 20. Kad nombor 21 ni tak ada kat area kat atas ni. Dan kita terus ke bawah 22, 23, 24. Okey, bawah 25, 26 dan juga 27. Okey, so ini dia. Satu ni je tak lengkap, kad General Karumbang dengan Muskida dengan lagi satu tu Vespira tak silap aku. So ni dia set dia. Korang boleh tengok kat sini. Di tengah kita ada kad terkuat dia, Boboi Beliong. Oh, cantik. Tapi aku tak puas hati sebab aku kena beli juga pack nombor 7 nanti untuk aku lengkapkan poster ni. Okey, jom kita teruskan untuk pack yang keempat pula. Okay, so pack keempat kita mulakan dengan Golem Gentar. Kalau komik je dipanggil Golem Gentar, kalau dekat movie je Mecha Gentar. Okay, so letak sini. Okay, di bawah. Okay, so ini dia pack nombor 4. Pack yang keempat kan. Aku pun dah tak ingat, aku rasa yang keempat kan. Okay, betul lah, pack yang keempat. Poster yang keempat. Yang ini bertemakan movie season yang Boboi Gentar punya episod. So kalau korang perasan, je setiap poster ni je ada ikut siri je tau. Daripada siri yang memasak tadi, seterusnya siri Boboi Sori, dan seterusnya siri Boboi Beliong. Dan ni adalah siri untuk Boboi Gentar punya. Korang tengok kat sini ada Rosaksa ni kat sini So memang dah disusun lah poster dia untuk set pack Bold Impact ni. Okay, jom kita buka pack yang kita tunjukkan poster yang kelima pula. Okay, poster yang kelima ni Boboi Ice. Yang ini mungkin apa ni, mungkin ni adalah poster yang masa tahap 3 tu, Blizzard dengan juga Nova. Okay, dia di tengah dia. Letak sini. Okay, sikit lagi nak siap. Okay, so ini dia poster yang kelima, iaitu poster movie Boboi Sopan, series untuk Boboi Sopan. Dan masa ni lah Blizz dan juga Blizzard ni dapat tahap 3 je. Okay, ni dia rupa poster je. Kita tengok ada Yanari, ada Gardu, ada Pak Pato. So memang antagonis dia memang ada lah dekat pack nombor poster nombor 5 ni. Okay, so jom kita pergi ke poster yang ke berapa? Ke-6. Aku rasa ni poster yang terakhir lah. Poster movie akan datang, iaitu musim gulatan punya Arch gulatan lah kita panggil Okay, so kita teruskan dengan General Saria. So poster ni adalah spoiler so korang kalau dah baca komik dia mungkin dah tahulah jalan cerita dia. Dan kat sini aku dah dapat 2 ni. Yang tadi tu error pack, kita dapat 2 kat General Gormida. Okay, so seterusnya ni Boboi Rimba. Okay, Boboi Rimba, Captain Kaizo dan Kuali kat sini. Dan yang terakhir Yaya. So ni adalah spoiler dia untuk Arch Gulatan nanti. So korang boleh tengoklah apa karakter yang ada untuk Arch baru tu nanti. Yang pasti kita akan ada Kirana, ada 2 general ni. Dan ni adalah karakter-karakter yang akan muncul untuk set pula untuk musim baru akan datang, iaitu Boboi Rimba. Dan aku harap sangat-sangat supaya SR pack Bold Impact ni adalah SR Boboi Rimba. Okay, so aku rasa dah habis dah semua poster ni. Aku dah tunjukkan semua kad, kita dah review. Tapi yang aku sedih sebab dapat kad error pack jadi aku punya video kali ni posternya tak lengkap lah. So aku kena hunting juga pack nombor 7 nanti, ataupun aku kena beli lah nanti
untuk lengkapkan set poster aku. So aku rasa video aku sampai kat sini saja. So korang yang tonton video aku jangan lupa untuk like, share, dan yang paling penting sekali subscribe aku punya channel. Dan kalau nak beli pack ball impact ni, boleh beli dekat aku punya link kat video aku. So terima kasih kerana support MFS Habis channel. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.